Public Gold menawarkan 3 jenis simpanan emas utama: emas di akaun Gap, Dina dan Gold Bar. Tetapi apa perbezaan ketiga-tiga emas ini? Yang pertama, Gap, singkatan kepada Gold Accumulation Program. Ia adalah akaun simpanan emas dalam bentuk gram. Anda boleh beli emas serendah RM100. Emas dalam akaun Gap boleh sahaja dibiarkan atau boleh difizikalkan dalam pelbagai bentuk pada bila-bila masa. Yang kedua, Dina emas. Satu dina merujuk kepada berat 4.25 gram emas berketulinan 999.9. Ia sinonim dengan sejarah Islam yang mana ia merupakan mata wang semasa zaman kegemilangan Islam. Dina keluaran Public Gold berbentuk bulat seperti koin dan ada 5 saiz: suku dina, setengah dina, 1 dina, 5 dina dan 10 dina. Yang ketiga, Gold Bar. Emas berketulinan 999.9 sama seperti dina. Cuma bezanya dari sudut rupa yang mana ia berbentuk petak. Public Gold mengeluarkan 9 saiz gold bar dari 0.5 gram hingga 1 kilogram. Jadi mana yang lebih sesuai sebenarnya bergantung kepada matlamat simpanan anda. Gap untuk flexibility, Dina dan Gold Bar untuk simpanan emas fizikal di luar dari sistem kewangan. Apapun pilihan anda, semuanya adalah emas sebenar dan semuanya dilindungi daripada susut nilai mata wang. Semoga perkongsian saya bermanfaat dan boleh follow saya untuk info lanjut tentang emas.